Kalau dia ada, Aku report sama kau. jadi tak ikut aku cakap. Bodoh kamu. Boleh belok. Boleh ikut bawah. Aku nak pusing balik. Jalan. Naik ni yang betul flyover. Yang tadi tu bawah pusing balik. Pusing balik naik balik. Teringat dulu kerja kat Senai. Nemik Lambada Senai. Nemik Lambada. Di kawasan Kelang. Kalau ada tak kena dengan hari yang dia orang balik pergi kerja tak sibuk sampai. Ikan sih ada lama? Tak ada. Ada. Nanti sudah. Tak lah, tak lah. Oh tak ada. Balik lagi jalan lain. Ha? Bawa dia lelaki bini dia sebut jalan tu. Dia tahu kita kan tempat alamat tu. Jalan Jubo. Sebini dia cakap Jubo awak jalan Jambu. Kat mana? Dia tahu kan. Dekat mana? Dia boleh telepon. Kat kuasa airport tu nama jalan ni jalan Jambu. Jambu. UMBO tapak lah ni dia baca Jubo. Dia boleh selambai jalan. Sekiranya jalan Jubo. Kata bini dia cakap Jubo awak Jambu. Kita orang mengekek. Dekat TikTok. Bukan kat TikTok lah. Dia real hidup dulu lah. Kat TikTok lagi macam tu. Tak real? Real lah dekat bos abang. Dia lelaki bini. Oh. Dia nak tunjukkan bagi tahu alamat tu. Oh. Dalam Oh, peta dia dengan lah. bini dia tak lah kat rumah ni. Saya tak tahu. Ayah kat rumah dia. Rumah lah kat sana. Ya. Abang ada lah. Abang Tengok tahu lah, kan. abang ada kedai-kedai lain semua ada lah. Dia bagi alamat tu kan. Dan sekarang jalan Jubo. Bila bini dia laju nyampuk. Jubo awak Jambu. Kita orang kerakit. Goreng-goreng ketawa. Manis tak? Apa dapatlah. Jubo awak tu kan Jambu. M-nya hilang tu. Dia tak perasan. Dia tak akan baca. Tengok Jambu ni. Serius ya muka. Saya lah dia baca tu juga kan. Dia baca Jambu dia. Dia pandang dia baca. Sekejap abang nak cari Dah kena cari jalan rantai. Nanti yang kita jumpa kalung. Kalung ke rantai ke sama? pula air. Kalung lah. Rupanya dia kalung ada, rantai pun ada. Sebelah. Kalau ikutkan Lepas kalung dengan kalung rantai tu sama. sudah masuk rantai tu kita tak rasa. Masuk rantai sampai ujung untuk bawa nampak rantai tu kita Ada jalan. pula rantai ada. Masih masuk tak nampak signboard tu. Sampai ujung nampak signboard.
menjauhkan lari, menjauhkan diri. Itu putih, kalau yang hitam pop. Kat sini ada masjid tu bang, yang nak pusing kita tak tahu jalan masuk dia kan dulu kan. Masjid kan sebenarnya masjid kan yang atas tu kan. Fogging. Ada fogging. Kat situ ada kuala tak? Tapi itu suram kan. Orang tak ramai sangat. Kalau semayang macam tak ada orang sangat luas. Dah, berhenti kat sini. Kelam ni kan melintas sendiri. Kiri. Apa signal dia bang? Buka. Lampu sebelah kiri. Signal sebelah kiri. Hilang flag. Oh inilah yang pernah kerja kat sini. Flag. Flag dia berlambak. Kata anak kat Senai ni. Tapi yang okey kerja dia kat mana? Kat Skudai. Punya Skudai. Jadi dia banyak buka. Banyak order dan job buka. Kata dah tutup. Yang kat Skudai. Ini job sana tak ada tutup. Bila ada sini projek. Nyewa je hilang. Dapat satu production, dapat satu. Siap dah ada barang dah habis siap kontrak dah habis tutup lah. Itu depan. Tapi Panasonic. Panasonic ni tak ada Mitsubishi. Sini dia sebab dia ni pegang dia punya company atas company dia sendiri. Mesti Panasonic tu sama Mitsubishi. Macam Black dia tak ada company, dia buat barang orang. Panasonic ni dia buat barang dia sendiri. Jadi job dia sentiasa ada. Dia bilang ni kekal. Sama macam Mitsubishi. Kalau Panasonic, BS tu dia buat barang. Barang dia buat pun 4 barang. Jam tu betul? 5.55. Yang ni 5.50. Oh lambat 5 minit. Yang dulu dekat Senai ni Panasonic depan Emek Lambda Senai. Ni depannya. Ni apa Panasonic? Tak berubah daripada dulu. Mana ni Emek Lambda Senai yang mana satu? Depan dia. Dekat Sarip. Sebelah. Itu depan Mitsubishi. Oh Mitsubishi. Ni Panasonic. Contohnya Mitsubishi. Yang sarung tangan tu nama dia apa ya? Yang sarung tangan. Tengok jam dia. Ya. Pukul 5.51. Susu petang. Ya. 5.52. Dekat bawah kapal terbang apa? Kapal terbang. Apa nama ni? Replika. Betul. Okay. 5.3. 6.53.
kat bawahnya ambil gambar. Kat Rambut. Nepal. Ish. Yelah, negeri dia kan jauh. Dia datang sini. Nanti pun tunjuklah kat sini. Kita semua datang sini. Hijau. Hijau. Apa tu? Ayo, ayo kali ni. Dalam 500 meter belok kanan. 500 meter dekat je. Depan lagi. Dia kalau belok kiri, belok kanan bodoh. Aku dah kata belok kanan, belok kiri. Nanti kalau belok kiri dia kata pusing balik. U-turn, U-turn. U-turn. Apa tu? Kamu Betul kenapa tu? Allah. Rosak. Accident apa tu? Accident. Allah. Accident. Cina. Cina. Dia balik shopping ke? Tu beg kuning. kuning tu Shopee TikTok. Beg kuning. Shopee bang. Shopee. Dah, TikTok yang beg kuning. Kalau yang biru Itu kan Shopee TikTok tu. Islam. Ada dua, satu beg kuning, satu lagi babi biru tu biasa borang. Kan tak perasan. Belok kanan. Sebenarnya poli ada ronda kan. Body call lah tu. Kalau tak sampai ke malam. Apa dia buat? Poli tu ronda. Bukan dia. Siang kalau malam tempat ni sunyi. Polis pun bila ronda pun ada suruh kena. Ada masalah apa dia kalau dia rasa macam tak nak buat boleh buatkan polis. Dia pun tak nak. Buat sendiri kita. Bodoh amat kamu. Bodoh amat kamu. Bang. Satu-satu. Banyak. Dia macam tu akan nak pusing. Ya, dah masuk lah dengan jalan. Dah salah masuk. Tinggi turun. Ni kalau naik basikal angkat kaki kan. Dia budak-budak lama. Angkat kaki macam gini. Kan dia sampai kat bawah. Masuk ke semak. Pokok lengkuas banyak betul. Tu sana. Lengkuas. Lengkuas tu pokok kantan. Dia punya daun macam sanggu. Pokok tinggi burung. Tu pokok senduduk tu banyak tu. Nampak tak? So ambil pokok senduduk, dia pergi ambil pokok pagar bunga. Ni pokok senduduk, orang tu kata. Apa? Yang banyak tengok. Senduduk. Purple. Ini dulu jalan dalam bang. Jalan dalam yang apa tu kan? Kan kecil ke ni? Dulu kan merah ke tanah merah. Bila ada dok blok je dekat luar kan nak bagi, nak masuk kerja, mula-mula lah ben kilang tu masuk. Ha? Ke sini ke? Cepat saling. Dia masuk. Kereta api. Dia masuk dalam tanah merah waktu tu panjang berdedaya tu. Jemput dia bilang. Polis tak nak pula blok yang dekat luar tu tempat jalan keluar tu. Habis kena lah. Tak boleh buat blok macam tu. Dia orang masuk situ masing-masing tahulah. Ni ada orang blok ni mesti driver ni. Tak ada sama ada tak ada lesen ke ada lah.
ada lampu, tiang lampu kan. Ada kan? Tak banyak, jauh-jauh. Gelap mana-mana berada di situ. Jalan sini. Nanti kereta rosak pula. Sini okey lagi bang kan? Daripada jalan Mesing ni kan? Lagi berapa minit sampai? 9. Bandar Putra. Apa? Ha? Luar lah. Dia tak ada lorong 1, 2. Tu ada lorong yang Tak payah kita tahu. Yang ni kita tahu. Tahu lah. Oh, Dia daripada sana tu nak menuju ke Bandar Putra, tahu je lah.